Selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah Puan Sharifah Zamilah binti Sampul dan rakan-rakan sekalian. Saya akan membentangkan tugasan satu bagi subjek CST 1303, Konvensyen Mesyuarat dan Pameran. Tajuk pembentangan saya ialah analisis jenis acara MICE dan perancangan acara kajian kes persidangan perubatan kebangsaan. Sebagai pengenalan, pembentangan ini memberikan analisis komprehensif mengenai penganjuran persidangan perubatan kebangsaan sebagai satu contoh acara MICE berprestasi tinggi dalam sektor kesihatan negara. Ciri utama persidangan perubatan. Mari kita lihat ciri utama persidangan perubatan ini. Skala kehadiran tinggi. Acara ini keupayaan menghimpunkan lebih 1,000 pakar perubatan, doktor tempatan serta perwakilan antarabangsa. Perkongsian kepakaran menjadi platform penyampaian kertas kajian klinikal terkini dan inovasi bidang sains kesihatan. Komponen pameran menyediakan ruang pameran khas bagi syarikat pharmaceutical dan peranti perubatan moden. Pengiktirafan profesional menyediakan pemberian mata Continuing Professional Development CPD rasmi kepada perwakilan yang hadir. Objektif utama penganjuran. Penganjuran acara ini didorong oleh 3 objektif utama. Pertama adalah pendidikan dan CPD, mempertingkatkan pengetahuan klinikal doktor serta membantu mengumpul mata CPD wajib untuk pembaharuan lesen amalan perubatan tahunan. Kedua adalah rangkaian profesional membina jaringan kerjasama strategi antara pakar perubatan persatuan dan menjedia teknologi kesihatan global. Ketiga adalah inovasi kesihatan menjadi pentas pelancaran teknologi rawatan terbaru, ubat-ubatan inovatif dan menemuan menyelidikkan sains. Seterusnya, pemilihan lokasi dan venue. Dari sudut pemilihan lokasi dan venue, 2 kriteria penting diambil kira. Kriteria ruang dan dewan memerlukan pusat konvensyen utama seperti KLCC atau Setia Spice yang menyediakan dewan pleno utama berkapasiti 1,500 tempat duduk, bilik breakout selari serta ruang pameran seluas 1,000 meter persegi. Infrastruktur dan teknikal perlu dilengkapi sistem audio, visual, AV, canggih fasiliti terjemahan, bahasa internet jalur lebah berhalaju tinggi serta accessibility mesra OKU yang berdekatan pengangkutan awam. Sumber pendapatan terbesar disumbangkan oleh Perajaan Pharmaceutical iaitu sebanyak 425,000, 85%, diikuti oleh yuran pendaftaran sebanyak 325,000, 65%. Manakala, perbelanjaan utama merangkumi kos sewaan dan catering bernilai 350,000, 70%, serta logistik dan pemasaran bernilai RM200,000, 10%. Secara keseluruhannya, perajaan booth dan pakej persidangan daripada syarikat peranti dan pharmaceutical merupakan sumber pendapatan terpenting bagi menampung kos sewaan venue dan catering halal. Bagi pengurusan logistik dan penginapan, kami menyelaraskan tempahan pukal di hotel 4 hingga 5 bintang berdekatan bersama tawaran kadar persidangan khas untuk perwakilan. Perkhidmatan bas perantara shuttle bus juga disediakan secara berkala dari hotel rasmi ke lokasi persidangan bagi memastikan kelancaran pergerakan peserta. Atur cara pengurusan masa. Berikut ialah jadual atau cara yang pengurusan masa bagi acara ini. 8 AM, pendaftaran imbas QR dan minum pagi. Seterusnya 9 AM, sesi ucap tama pleno perubatan. 2 PM, sesi selari lawatan pameran. 8 PM, majlis makan malam rasmi gala.
Dalam aspek risiko keselamatan dan promosi, protokol perubatan dan kecemasan pasukan pertolongan cemas bersiap sedia dan di lokasi lengkap dengan peralatan perubatan asas dan insurans acara, keselamatan data dan cyber perlindungan data peribadi, rekod pendaftaran perwakilan dikendalikan mengikut garis panduan PDPA, promosi sasaran EDM, kempen pemasaran email terus kepada ahli Persatuan Perubatan Malaysia MMA dan portal kesihatan rasmi. Pemasaran digital publicity menerusi media sosial profesional semula di link DLN serta liputan jurnal perubatan. Untuk meningkatkan kualiti acara pada masa yang akan datang, berikut ialah cadangan penambahbaikan. Virtual hybrid and live surgery mengadakan demonstrasi pembedahan acara langsung ke Dewan Persidangan untuk pembelajaran real time. Imbasan QR mata CPD menggunakan sistem automatik untuk merekodkan kehadiran mengemaskini mata CPD doktor tanpa kesesakan. Inisiatif Green Conferencing menggalakkan penggunaan e-poster interaktif dan e-abstract bagi menggunakan penggunaan kertas secara drastik. Sebagai kesimpulan, melalui petunjuk prestasi utama KPI, penganjuran ini sasarkan kehadiran 1,500 perwakilan doktor dan pakar serta tahap kepuasaan peserta sehingga 95% menerusi keberbagai tajuk perbincangan. Kecekapan elemen MICE ini memastikan pengurusan CPD berjalan lancar, penajaan memberangsangkan serta memberi faedah akademik yang signifikan kepada komuniti perubatan negara. Sekian, terima kasih. Saya membuka ruang sekiranya ada sebarang soalan. Terima kasih.